Gorgon. Gorgon. Oh, seka. Guys. 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 Up. Wih, kasak. Kasak mana? Belum tahu. Dia mesti dapat paling besar. Oh, dia guys. Esen yang pertama. Dia potong tangkul no. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni kita dah trip So hari ni kita bawa geng Komeng. Depa lama tak main. Komeng. Jadi hari ni depa 4 orang kali 3 5 orang lah. So pagi ni cuaca nampak cantik, panas elok. Fighter kita pun ni semua semangat ni. Jadi jom kita nak try jalan belanok depan Kuala lagi. Ada belanok. Okey, semoga dimurahkan rezeki kami. Dan semua tak bangau. Strike padu. Kita tarik Gorgon. Amin. Okay, so kami duduk tengah jalan belanok. Alhamdulillah ada juga boleh mana ekor ni. Target dia nak pergi bawah jawatan. Main bonti tengok ada tadi. Tu dah. Kena nak pelukang lah. Tadi nak pelukang ni. Sekap dia kok. Oh, dia saya. Ikan mesin? Saya goreng ni. Boleh, besar boleh. Tu kena senangi besar pakai belanok besar. Meletup lah dia bagi. Okey. Ada. Boleh kan? Gorgon lah kita target ni. Kita target 8 kilo 9 kilo lah senangi. 2K boleh tak tu? 1K ni. Senangi besar tak lah. Tengok offside tu. Senangi besar tak lah gitu lah. Okay, so kami dah selesai jalan belanok. Alhamdulillah ada jugalah 7-8 ekor. Jom. Jam dah 2 ni. Lambat ni. Jom kita jumpa di spot pertama ni. Belanok ni berjaya mendapatkan monster. Target yang paling paduang ni 16 kilo. Jadi jom. Aku pula awal dulu. Kalau rekod paling besar ah. Aku kata jom penentu tirai ah. Okay, so kami dah sampai di spot pertama. Spot pertama ni kita try ikut Pulau Darat lah. So pagi ni angin utara. Agak padu juga. Tengok goyang-goyang juga. Jadi saya kena set up dulu. Saya tengok je lah harap dia menjadi harap dapatkan hasil yang padu lah. Sebab ni ayam pun nak start pasang. Cuba tengok. Aduh. Okay, so set up yang kedua kita gunakan teknik peramuti. Makan lah. Macam lah. Tak sangkut. Allah, sangkut banyak. Buat. Okay, so setup yang pertama kita gunakan udai hidup, teknik layang tanpa ladung. So ni ayak apa ni? Ni apa Melayu kat Komeng? 23 Melayu. Kita tarik Gorgon 9 ring. Buat depan balah tadi cakap. Teknik layang tanpa ladung. Cocok agak beralun. Cara. Sampai tengok. Yang kedua kita gunakan pamutih dah hidup. Aduh alun ni. Jalan semua. Ikan ni. Uluh, apa? Lucu. Dia bobok dah. Dia. Dah ada bobok aku tadi ada. Tadi tu. Gasak. Makan dulu. Banyak. Okey, so kami nak pindah sangkak yang kedua. Sangkak yang pertama ni masih membangau. Tengok angin mungkin kuat. Jadi kita nak lari naik ke tengah sikit. Sebab ni tak ada lindung. Tengok. Terus main angin kena terus kabut, kena kat kabut kami lah. Tapi berlindung sikit lah ke tengah sikit. Tengok belakang-belakang pondok ke. Harap menjadi jom. Pok berdua. Mr. Komeng. Kau dah.
Mana timah. Oi, timah ayam timah. Aduh. Cuba lagi. Boleh tu, dua sudut boleh. Timah tu. Ah, timah mai. Timah on the way. Aduh, baru nak makan nasi tengok. Meruntuk aurat kawan tu. Tak terima kasih tu. Aku dah kata lesen pertama tak bangau. Oh, dia kata duit. Akhirnya tak bangau. Okey, tolong ah. Udang ke? Tadi. Oh, sardin. Okey, tukar sardin. Alhamdulillah. Lesen yang pertama kami. Pada tu betul sikit je. Okey, boleh. Nampak ni lihat. Tanduk ke bro? Dah. Oh, tanda yang kedua. Tidak membangau lagi. Mantap. 3 orang. Kalau pagi-pagi kita ambil lesen yang kecil tu. Kita ambil lesen tu. Kalau lepas belum, awak tengok. Lesen yang pertama. Tanda pecah awak no? Itulah. Tanda pecah. Sama style ya. Kamu tegan. Sama style. Try buat isi bulan kopek tau. Buat lalu, bawang lalu buat pemutih. Ha? Jangan tanda. Selesai tadi? Oh. Dia tak ada tanda lagi. Tanda tak nampak lagi. Dia nak jadi nyenak kan? Alhamdulillah tak tahu. Lagi. Tanda pecah awak. Lagi seorang lagi. Bagi semua saya tanda. Siapa nak naik golgol ni? Oh, seorang lagi mesti dapat golgol ni. Dapat tak? Apa kita ambil anak-anak tu, kita ambil pokok lah. Lucu weh. Baru tak makan tu weh. Ikan. Aduh. Sayang sekali, kasar. Sayang. Baru tak lah. Ui, kasar. Oi, kena dalam ah. Ke dalam kau. Jangut. Ha? Tu ke dalam kau. Ke dalam. Aduh. Jauh dah jari tu. Sabar lah. Yo. Koyok. Aduh sayang. Kasak mana? Belum kata dah. Dia mesti dapat paling besar. Oh dia kan. Lesen yang pertama. Dia potong tangkul tu. Dapat. Merah. GT, MJ, padu. GT. Oh, tidak bangau. Lesen yang paling besar kali hari ni. Potong tangkul tu. Ranking berubah. Tak bangau alhamdulillah. Layang. Oh, lucu lah. Asyik baik. Layang. Dia main. Saya dia main. Okey. GT masuk. GT lagi. Alhamdulillah. Ada. Oh, makan depan. Oh, pau. Bunuh GT. Kami biji lah. Ni baru ikan kan? Dia dekat yang bagai hijau. Oh, agak ujung. Oh, GT lagi. Bunuh. Oh, main. Oh, double strike tau. Sayang weh. Weh, main. Baru duduk. Dan lagi. baru duduk makan ni. Baru duduk makan GT. Tadi makan tanda. Oh, baru duduk makan. Mana? Jom nak main. Oh, lesen yang pertama. Yang kedua. Nangin. Tak masuk. Nangin yang pertama. Baru tu makan terus. Alhamdulillah. Tu dia guys. Ni motor ikan. Tu mana? Tahu makan terus guys. Alhamdulillah. Nangin yang pertama. Mantap. Sekilo. Tu. Padu. Okey tak cari. Ada dia mula. Oh, lepas balik. Roti Ui, habis. Tarik tadi ah. Ha?
Dia ingat duri. Dia ingat duri. Dia ingat duri. Ada agak-agak apa dia? Aku lepas bawa tali. Oh, tak makan terus. Oh, Esen. Senangin yang kedua. Oh, ni berhenti kan? Alhamdulillah. Makan pemutih eh? Layang. Dia. makan. Oh, nenek dah pemutih dengan keduri ya? Oh. Oh, angkat, tengok. Oh, dah senangin saya elok. Saya sekilo. Okay, saya cari. Mantap. Up. Dia ambil tu. Ui, kasak. Kasak. Senangin, AGT. Alhamdulillah, dah berserat weh, tengok. Tak ada anak bola tu makan lagi. Oh, kau main pula. Pam, kau main. Pam, kasak. Pam, kasak. Oh, senangin. AGT. Alhamdulillah. Oh, sangkut kat tu betul nampak ketak. Alhamdulillah. Triple strike kan. Makan udang lembut. Oh, itu makan? Oh, bukan sangkut ni. Triple strike weh, tengok. Padu lah sekarang ni. Alhamdulillah. Pakai udang lembut lah. Ha? Pakai udang lembut dah mampu ya. Tu ya? Bukan tak larat kan? Oh. Okay, puluh. Macam mana? Ha? Pula? Okey. Oh, dia pula. Okey, kasar oh. Okey. Oh, cantik. Aduh, sekat. Duduk eh? Apa ya? Doang. Lawan. Ini tak apa. Ha? Lampung ah? Mana? Oh, pula. Tak. Okey, cantik. Oh, no, cantik tu. Buat biar. Pujuk dia. Oh, cantik pula guys. Sekejap, kita pujuk dulu. Pujuk dia. Kita pujuk, keluar taruh dia boleh. Aduh, orang sangkak taruh. Tidak boleh panggil. Kami baru niat nak pindah. Makan lagi. Alhamdulillah. Baru niat nak pindah. Kali-kali belakang makan. Dia sama ya. Aku dah timbang nak lontak ah. Aku dah sekat dah ni. Aku dah sekat dah ni. Dah scammer guys. Oh lah. Oh, lepas balik. Oh, dia tarik lepas ah. Masak lah tak ada ambil. Oh, Ekak lu. boleh. Lepas balik. Balik ni. Dia ada pegang. Memang nak rasa dia ambil. Dah. Ada kan? Habis lah. Tak ada apa. Boleh. Habis. Nangis. Oh, gerut. Turun. Kena dekat mata guys. Alamak, jadi kasih apa? Tu mata kena. Kesian. Ha, dia lalu. Tu boleh betul mata ke? Kena ada cakap mata. Naya guys. Tak sengaja. Wah, buka lain. Alhamdulillah. Kita dah apa? Kau main? Ada dia dapat juga kat dalam. Ikan dalam makanan. Boleh. Depan ni kecil. Lampu aku. Boleh. Okey, so kami nak pindah sangkak yang keempat. Sangkak yang ketiga ni kami duduk start ayak surut. Tapi membangau lah. Mana ikan ni tak tahu lah. Jadi jom kita nak try naik ke atas nanti, ke tengah ke macam mana. Sebab ayak ni cantik tapi kita tahu kan. Jadi jom kita naik sangkak keempat. Agak dah. Nak try target monster. Monster teruk ni, semua mana-mana ni. Kita tengok sangkak keempat akan jadi. Korgon. Aduh, makan dulu. Aku ingat orang sangkut. Tak nak. Udah. Sekat tu. Korgon. Oh, sekat. Guys.
Guys. Guys. Akhirnya guys. Sini. Akhirnya dia makan. Nampak pelan-pelan tu. Wah, gorgon. Main. Akhirnya gorgon dapat ditewaskan. Jangan lucut lagi. Jangan lucut lagi guys. Jangan lucut lagi guys. Boleh tunjuk tu, tak kecil lah. Ha? Dia. Boleh. Dia guys. Ini gorgon. Jangan lucu. Jangan lucu sayang. Sayangku, alhamdulillah. Baik. Akhirnya dapat ditewaskan sang gorgon. Oi, baru tadi lucu dia makan ni. Dia. Alhamdulillah. Oi, Tak ada timan tadi. ranking berubah. Udang ni. Baru mati. Tak. Ada grik lah. Grik. Ada grik. Grik. Dan ni. Dah. Cantik balik. Jaga dia makan dia dah mula. Dia makan bawang putih ni semua. Dia kan. Gorgon yang pertama. Ketak tangan lah. Gorgon yang pertama. Alhamdulillah. Lebih kurang 5-6 kilo. Mantap Pak Abu. Rezeki petang. Ni saya cari. Alhamdulillah. Tadi mula makan lah tak? Dia awak tadi tu. Ya, tadi kan. Lucu. Tu dia. Abang dia main. Monster. Kita cari. Alhamdulillah. Rezeki petang. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. So, selesai dah trip kami hari ni. Ni Alhamdulillah kami semua tak bangau. Walaupun ikan tak apa nak makan. Pasal gak kedua tadi lah penyelamat. Kalau ikut ni banyak bot tadi ikan. Bot saya satu gigi tu dapat sekok orang sekap. Hak lain dia kata 10 sangkak. Hak sebiji kita sepupu. Sekok ikan merah. Memang ikan tak makan hari ni memang betul-betul jenuh cari ikan kami Alhamdulillah. Last spot ni kena juga gorgon. Dah 2 ekor, satu gigi lucut. Tak ada rezeki. Jadi ni dah jam 6 lebih. Kami pun dah nak kemas-kemas. Bot lain pekat balik lah sebab ni ikan tak makan. Depa balik lah tak nampak bot lah. Kami kalah. Jadi jom kita jumpa kat Bekalan. Kita update sekarang ni. Alhamdulillah. Gorgon ni yang pertama potong tangkono. Aduh, dapat juga akhirnya. Kau boleh kau. Nak kau. Boleh kau nak. Kalau ni yang lepas tu tak apa dia. Ayah dia pun. Kan nak? Mana kan? Buat bangun ni. Sekali je Pak. Ada lagi belok boleh. Tak awak. Tak bawa. Tak ada. So kami dah selamat sampai kat Bekalan. Saat kita kemar-kemar tengok Asia ni. Alhamdulillah ni. Last spot gorgon yang pertama. Padunya. Akhirnya tewas. Okey, ni saja hasil kami untuk ni. Monster sekok. Berapa kilo bang ni? 4 kilo ke? 4 kilo satu. 4 kilo 100. Makan belas minit lah nak balik. Potong tangkono. Jadi monster satu. Senangin 2 GT apa? 2, 4, 5 GT 5
Anak jenah ada berapa tu? 2, 4, 5. Anak guru 2. Alhamdulillah rezeki ni. Jom. Trik abang komeng. Nasib baik tak bangau ni. Wah, tekong padu Ni pun lama tak mai, bini tak bagi mai. Mai kali ni dapat sen. Dah dia abang kita mau tak bangau ni. Mantap lah. Tu seorang ni lah. Oh, seorang ni kena ranking. Tu. Sudah ranking dia memang. Dia timbo. Jadi alhamdulillah ni semua tak bangau. Ada juga hasil kami. Buk lem betul-betul tak ada ikan, ada yang sekok, ada yang sekok ada 2-3 buk lah dapat sekok ah. Memang ikan tak makan ni, jenuh melilau. Jadi alhamdulillah rezeki kami ada jugalah. Okey, tak apa dah, jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe channel Fishing, like, share dan komen. Bye bye. Alhamdulillah. Tu, hari ni sejuk. Ni aku pegang. Oh, ayat sejuk. Ayat sejuk macam air tu. Dia hasil kami. Walaupun ayat sejuk, ada juga mana-mana. Nak potong. Macam mana parang tak ada. Tu, boleh buat green. Abang ni tahu kan. Ni bisa membuang Tak. tak? Doi, tak buang.